kalau boleh tolong bawa saya, anak-anak saya dengan suami saya balik. Tak nak hidup kat sini. Dah lama, lebih 10 tahun dah, jauh daripada mak. Mak pun Hindu. Tanya bila nak balik, macam lah ada duit boleh balik anytime kan. Tu je lah. Jadi boleh awak buat rayuan sikit pada Saya pun dah berumur kan, mak pun sakit-sakit, rindu kat saya, tolong lah bawa lelaki korang balik. Saya anak-anak dengan suami. Syukur Alhamdulillah jumpa suami yang boleh jaga kita orang kat sini. Kalau tak ada dia, apa jadi dekat saya kat sini kan. Tu je lah. You ceritakan balik macam mana kisah you yang mula-mula sekali. Mula-mula saya datang kat sini, dia orang cakap saya kena macam jalan-jalan je. Kan? Semuanya orang kulit hitam di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Jalan, dia hantar saya mula daripada Malaysia. Saya pergi Madrid. Daripada Madrid, dia orang cakap nak jalan boleh pergi dekat Trinidad and Tobago. Daripada situ, daripada sana saya masuk Peru. Daripada Peru ni lah end up dia cakap saya kena bawa dadah. Oh, dia bagi tahu you kena bawa dadah. Kena bawa dadah. Ke mana? Ke Madrid. Ke Madrid. Daripada Peru saya kena bawa dadah ke Madrid. So you kena tahan di mana ya? Saya kena tahan dekat airport Jorge Chavez dekat Peru. Kat Peru belum naik flight lagi. Belum naik flight lagi. Dah tukar kupon makan, dah tukar, dah checking bag semua. Lepas tu diorang kena di boarding hall. So dadah tu dijumpa dalam bag you bawa ke dalam kargo? Dalam luggage. Hand luggage ke kargo? Keliling luggage. Oh, keliling luggage. I mean sintetik. Sintetik. Dadah sintetik. Dadah sintetik. Oh, syabu lah. Ais. No. Kokain. Oh, kokain bukan sintetik. Kokain sintetik. Oh, kokain sintetik. Oh, bag tangan ke bag luggage. Oh, luggage. Luggage baju. Luggage ke ni kapal terbang. So macam mana dia orang track? Satu dia orang syak kita buat apa kita datang sini. Kita tak kerja, bukan businessman, bukan businesswoman. Tak ada business kat sini. Okay. Pasport pun pasport biasa je. Lepas tu diorang syak, diorang syak je. Lepas tu diorang buka bag tu, buka luggage tu. Dan luggage tu je sebelum saya berlepas, masa dekat hotel lagi, diorang dah bag tu diorang tukar dengan saya. Luggage yang saya punya diorang bawa balik. Yang luggage diorang bagi kat saya. So luggage tu bau dah ada bau perfume, minyak wangi. So saya pack baju saya macam biasa, diorang cakap baju macam biasa jalan, dia katanya. So daripada situ dah diorang dah bagi tahu kat saya kena bawa dadah. Lepas tu ya sebelum keluar daripada bilik hotel sembuh sikit minyak wangi. So dekat airport diorang dah syak kan, diorang buka beg bau minyak wangi. So sebab sintetik kokain tu dia bau. Lepas tu diorang cari dekat baju tak ada, shampoo tak ada kan. So diorang pecahkan luggage. Keliling luggage tu yang ada sintetik dadah. So you terus dibicarakan lah. Terus kena tangkap, kena dibicarakan lah. Dan dijatuhkan hukuman selama 6 tahun 8 bulan. Di penjara di 5. Dekat penjara tu lah saya dapat keluar awal. Saya dengan budak-budak Malaysia yang lain dapat macam diorang cakap commutation. Commutation tu macam buat rayuan dengan Perdana Menteri kat sini. So diorang luluskan rayuan tu daripada 6 tahun 8 bulan. Terus diorang 2 tahun je dekat dalam tu keluar. Dah habis sentence. Kenapa you bawa juga dadah tu kalau you tahu bag tu kalau you tahu? So masa tu kalau dia ugut you. Lagi satu kalau saya tinggalkan dadah tu, diorang ada dekat mana yang saya ada, diorang ada dekat 5.
Dia punya connection. Oh. Mana you takkan selamat lah. Takkan selamat.